Kali ni Messi tak main-main mat, skor lagi 2 gol menentang dengan Austria. So total sekarang ada 5 gol untuk Messi dekat FIFA World Cup 2026 ni. Nampaknya kali ni skuad Argentina nampak lebih solid daripada World Cup yang lepas. So aku rasa diorang mampu untuk mengekalkan kejuaraan diorang. Sebagai fans Jerman, aku harap benda ni takkan berlaku lah. Tapi kalau korang tengok momentum dan juga performance pasukan Argentina setakat ni, memang betul-betul hebat. Messi lagi sekali bantu sumbat 2 gol, yang mana sekarang ni total 5 gol dekat FIFA World Cup kali ni, top scorer untuk FIFA World Cup tahun ni. Manakala Ronaldo masih lagi buntu untuk cari gol dengan pasukan yang masih lagi huru-hara untuk Portugal. Nampaknya Argentina dah mengesahkan tempat diorang dekat round of 32, while Portugal masih lagi terumang-ambing. So aku rasa untuk next match Argentina mungkin akan merehatkan beberapa pemain untuk memastikan dekat round of 32, iaitu knockout round diorang berjaya untuk dominate tim lawan dan mara kepusingannya seterusnya, dan mungkin pasukan Argentina kali ni mampu lagi sekali untuk sampai ke final. Korang rasa mampu atau tidak Argentina lagi sekali mempertahankan kejuaraan FIFA World Cup diorang untuk tahun ni? Cuba korang komen.